Lah ni orang pergi umrah, dia ada trend paling baru, start 2 tahun lepas tak silap saya. Pergi umrah, Mekah pun tak pergi lagi, Madinah pun tak pergi lagi. Dulu orang pergi Mekah, lepas tu pergi Madinah. Ada yang turun Madinah, lepas tu pergi Mekah, umrah. Ni trend baru ni, tak turun Mekah, tak turun Madinah, pergi Taif dulu. Baru ni. Tempat siapa Taif ni? Taif ini nama satu daerah Nabi pi berdakwah hak tahun kewafatan Khadijah dan Abu Talib tadi. Ni mengaji sirah nampak . Jalan ke Mekah pi Madinah nanti nampak mengaji sirah. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan perhabis kitab sirah semua. Seronok tak berjalan di bumi Mekah Madinah? Seronok. Sebab tiap-tiap langkah kita berjalan, kita tahu hak ni jadi apa, tang ni jadi apa, tang ni jadi apa. Orang yang habis sirah, orang yang hafal sirah, dia faham bila turun bumi Madinah, bila orang bawa dia pergi Taif, dia faham, dia tahu tang mana yang berdarah tubuh badan Nabi dibaling dan dikejar oleh penduduk Taif waktu Nabi keluar berdakwah ke Taif. Dah sedih, Nabi tak berhenti ambil cuti, nak hilang sedih dulu sebulan, ambil cuti 3 minggu, ambil cuti 2 minggu, nak tenang diri. Nabi terus berdakwah. Pi ke Taif, pemimpin-pemimpin Taif kata, berambuih wahai Muhammad sebelum kami buat sesuatu.